Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengkongsikan sebuah hadis mengenai sedekah, iaitu sedekah ketika kita susah. Pada suatu hari, seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling besar ganjarannya? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, sedekah yang paling besar ganjarannya ialah ketika engkau bersedekah waktu engkau sihat, namun hatimu merasakan kedekut untuk bersedekah dan jiwamu takutkan akan kemiskinan, dan engkau bercita-cita mengharapkan kekayaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga dengan pengkongsian hadis sebentar tadi, kami daripada Kelab Taha AU USAS ingin memohon sumbangan untuk program Jelajah Bakti Siswa pada kali ini. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan disalurkan kepada golongan asnaf dan kelangsungan program. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah disalurkan kepada nombor akaun Kelab Taha yang tertera di bawah ini.